kita tak boleh ambil hadis daripada orang macam mana. Tak boleh ambil, tak boleh belajar, tak boleh nak harap. Iya semualah tu. Ini dia kata, ilmu ini, yakni hadis ni, la yu'khadul ilm an arba'ati rijal. Tak boleh ambil daripada 4 jenis manusia. Yang pertama, rajulun mu'linun bis-safah. Seorang yang memang bodoh. Kehidupan dia jelas kebodohan dia. Walaupun dia meriwayatkan daripada orang, dia ni terkenal meriwayatkan hadis, tapi dia seorang yang bodoh. Ilmu ni dia kena orang yang cerdik. Kalau tak cerdik, sudah. Dia tahu riwayat, jadi gila riwayat. Orang panggil mabuk riwayat. Tak boleh. Dan orang yang berdusta dengan orang ramai, orang biasa, jangan pakai. Boleh jadi dia berdusta juga terhadap Rasulullah SAW. Dan yang ketiganya, ahli bid'ah, sahibu hawa, yang mendakwa orang kepada bid'ah dia. Dia tarik orang. Dia nak cari pengaruh. Dan yang keempatnya, syekhun lahu fadlun wa ibadatun. Seorang syekh dan dia ada kelebihan. Dari segi agama, nampak beragama, kuat ibadat. Ini siapa? Golongan mana? Golongan tasawuf ni. Nampak beragama, takut kepada Allah, zahid, kuat ibadat. Ulama ada pesan, jangan mereka ni. Idza kana la ya'rifu ma yuhaddithu bihi. Kalau dia tidak tahu apa yang dia riwayatkan itu. Maknanya kalau dia selalu bawa hadis-hadis maudhu' tu, maknanya dia tak faham tu. Kamu jangan ambil ilmu daripada dia. Sebab tu saya kata, hampir tak ada kitab tasawuf yang bersih, yang tak ada hadis maudhu'. Cuba cek lah, tengok.